Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Kali ni Opah nak pergi ke pantai Pulau Sayak yang tersembunyi. Ramai orang tak tahu. Dalam perjalanan Opah dari Kepala Bates nak ke Pulau Sayak tu, Opah lalu kat sini. Terjumpalah dia orang tengah buat acara memancing ni. Opah jadi tertarik sebab apa? Dia punya parit kecil tapi dia punya peserta punya ramainya. Meriah sangat Opah tengok. Tempatnya apa nama? Kelabungo. Okey. Tu nampak penaga buat. Ini area penaga Area penaga. Okey, alhamdulillah ya Allah ramainya. Tu dia. Opah betul-betul tertarik kali ni sebab Opah tengok perempuan pun ada, budak-budak kecil pun ramai. Lepas tu, memang kali pertama Opah tengok orang buat acara memancing dekat parit. Selalu orang buat acara memancing dekat kolam, dekat pantai, dekat tasik. Tapi ni dekat parit. Memang betul-betul unik pada Opah. Dia orang memancing macam ni. Nampaklah ada gerai-gerai jualan tu, tapi kami tak singgah pun. Sebab kami bukan tujuan nak ke sini, cuma lalu kebetulan jumpa. Tempat kawasan kami lalu ni memang kawasan sawah. Google Map bawa laluan ikut ini, kami ikut aje lah apa yang arahan diberi. Jalan ni memang jalan kampung pun, dia dalam kampung. Best lah, suka Opah tengoknya. Hari Keluarga Penaga. Okey, sekarang kita dah sampai Pulau Sayak. Inilah penghujung dia kalau kita dah lalu dari tempat Mimi yang popular dekat sana tu. Kita akan jumpa ni last sekali. Kita ikut jalan yang ke kanan tu. Kalau jalan besar, sini last jalan lah. Kita akan masuk jalan kecil ni. Memang kecil, selisih susah. Okey, tempat yang mula-mula Opah singgah dah masuk dalamnya. Jalan dia memang sempit. Tapi gambar jalan yang Opah masuk tu, Opah terdelete pula. Tak ada. Tak dapatlah Opah tunjukkan. Oh. Kalau saya nampak tu orang berjibat. Hati-hati lah, sana selisih susah ada itu je. Boleh tapi Opah ingat dekat sini lah lastnya mula-mula. Tapi bila menyembang dengan orang dekat sini, dia kata kat dalam tu ada pantai lagi. Sekejap lagi kita pergi tengok. Ini Opah nak gerak ke dalam tu lah. Rupanya kat dalam ni masih banyak rumah lagi. Ni dah rupa jalannya. Sempit. Ni dianya tempatnya. Itu kereta pusing tadi. Boleh lah. Dekat sini terkenal dengan kaki-kaki pancing. Orang datang kat sini, tujuan dia pun semua nak memancing. Sebab air dia kalau tengok kat sini bukan untuk mandi. Air dia keruh. Ni kita tengok kawasan ni dulu. Dia ada dekat ujung sana lagi. Nanti sekejap lagi kita pergi ujung tu pula. Tapi dekat sini dia punya sampah tak tahu nak cakap lah. Bertaburan. Terlalu banyak. Sangat-sangat banyak. Memang sakit mata tengoknya. Tempat cantik. Memang cantik. Tengok air dia keruh benar rumah. Macam lumpur je. Tu nampak kawasan bot-bot tu. Itu tempat yang Opah mula-mula singgah tadi lah. Tempat okey lah, tempat dia sejuk. Memang cantik tempat dia. Pertama kali sampai kemari, Pulau Sayak. Sampai ini Pulau Sayak tu orang rumah kata, Opah kata, cantik tempat dia kata dia. Itu jangan-jangan seberang sana tu dah macam nak pergi ke Thailand dah tu.
Ayah. Abang Merdeka ya? Oi, lawa. Oh, okey. Ha, boleh mandi walaupun dia tak macam ni. Ha. Kau tangkap apa? Ha? Kau tangkap apa? Saja. Seronok tangkap. Mandi ya. Best ya. Mancing kat Pulau Sayak. Ni dapat geng baru. Ni semua kaki peminat mancing. Mudah-mudahan dapat ikan, Kang. Ni. Kau seronok ya main air laut. Oh, sehari memang orang sini lah. Ui, jauh. Okey. Alhamdulillah. Ya. Ni dia. Ni keluarga dia ni. Nampak? Itu dia. Seronok dia apa. Sini tak ada hiruk pikuk. Ikan belanak besar. Ikan belanak. Ini belanak besar. Tapi ada orang panggil ikan jempol. Ada orang panggil ikan tomok kalau sebelah Melaka. Ini yang kalau besar-besar ini pada. Ni. Buat apa sedap? Ini kalau kecil ni dia buat biasa je, macam goreng ke apa ke, sambal ke. Tapi kalau besar ini kau buat kukuh. Kukuh kari. Sedap. Ini betul. Memang itu susah dapat, selalu dia halus. Okey, sekarang kita pergi ke belah hujung pula. Kita tengok belah sana pula. Tapi tengok sampah nampak koma. Takut tak ada bersih lah. Tumpah gitu. Memang tak boleh. Okey lah, jom lah. Dah habis jadi tu. Ada ni. Boleh besar. Ada tu. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita dah sampai ke pantai yang paling hujung sekali. Ni dah jalan mati dah. Udah tak ada jalan lain lagi dah. Dekat sini pun ada rumah orang, nampak Ada 2 biji belah sini. Belas-belas rumah dia ni. Sini pun sama, pantai dia penuh dengan sampah. Kalau tak, tempat ni memang cantik. Kalau tak ada bersampah. Dekat belah sini ada satu rumah. Sikit. Maknanya ni kalau dia nak mandi dia macam ada air keruh ya. Air yang elok lah. Air tak berapa elok Ni nak silut ni. Sebab dia sini dia campur dengan silut. Tapi tempat cantik kan? Tempat cantik, Atuk cakap tempat cantik. Ni dia. Ini ujung dia, ujung Pulau Sayak lah ni kan? Ya. Itu dia. Sini kalau nak melepak, mencari ketenangan memang boleh. Kawasan ni. Sebab dia tak ada hiruk pikuk. Cuma itulah dekat sini tak ada tandas. Dia punya pantai pula bersampah banyak. Tapi kalau ikutkan pantai dia memang cantik kalau berjaga ni. Air dia dekat sini itulah hitam berkeruh. Untuk memancing boleh lah dekat sini. Ekor panjang banyak lah. Ekor panjang. Tu. Kera. Jalan depan sikit Sian ni ada beranak macam ekor tu.
Masa nak balik kami terjumpa lah kera-kera ni dekat sini. Banyak kera pun dekat sini. Hangat kuati kapai. Chief Security Officer dia tu. Dah habis Opah ngatuk meronda-ronda kawasan Pantai Pulau Sayak ni, Opah nak pergi ke Pantai Merdeka pula. Opah nak tengok bot yang pergi ke Tanjung Dawai dari Pantai Merdeka. Okey, sekarang Opah dah sampai ke Pantai Merdeka. Nak tengok apa perubahan dekat sini. Nombor satu yang Opah tengok ni lah, dah ada parking berpalang. Bayaran berapa masuk tak tahulah dekat sini. RM2 lah. Pakai tas ego boleh kot. Ya ke? Atas yang kau boleh. Yang mana picit dah ada? Dah. Notis kat situ kereta RM2 sekali masuk. Okey, mula-mula kita tengok yang bahagian depan ni dulu. Lepas tu nanti baru kita pergi tempat bot belakang sana tu. Tempat nama Pantai Merdeka ni pun dia dah tukar dah. Dia punya tugu ni. Dah ada pagar dah. Banyak jugalah perubahan dekat sini tengok. Banyak bina-bina lain lagi dah ada dah. Dulu orang menjual ni dengan guna payung macam tak cantik berselerak. Sekarang dah ada kios-kios macam ni. Lagi kemas, lagi cantik. Tak adalah macam berselerak sangat. Dia punya pantai pun dah ada ruang berjalan kaki. Dekat pantai dia pun dah disimen dah. Memang banyak perubahan lah dekat sini. Dah lagi menarik. Okey, sekarang jom kita masuk dalam. Kita pergi belah hujung sekali. Dekat tempat nak naik bot pergi ke Tanjung Dawai. Opah kalau boleh nak pergi ke Tanjung Dawai naik bot tu. Jom kita pergi tengok. Nak masuk dia ni. Dah sejak biasa buka Tutup. Tutup. Kedai makan okey kan? Kedai makan bertambah. Kedai makan bertambah. Tapi niaga ni macam kekal ni kan? Tak tahu ya lah kot. Niaga kekal. Dia kalau macam ni biasa kekal tau. Tandas awam berbayar. Oh, tandas dah tukar kat sini. Okey. Tandas sana tu dah tutup, dah tukar kat sini tandas dia. Tandas awam sekarang dah tukar ke belah hujung ni. Orang tengok pun dia. Bukan dekat belah sana lagi dah. Tempat pagar ni pun dah buat baru. Kalau dulu kereta tak boleh masuk sampai ke tepi pantai. Ini nampak pagar dah buka, dah boleh masuk kereta dah. Dah boleh masuk lagi. Best, tak ada berjalan jauh-jauh sangat. Dekat sini pun dah ada tapak kemah. Dia dah siap bersimen dah. Tapi nak sewa dengan siapa tak tahu sebab tak ada notis apa-apa.
Atuk tak perasan ada buai ni. Opah saja diam aja tak nak cakap Atuk. Ni dah apa berita jual dawai ni rasanya. Oh, ada tapak mahal lah. Ya. Ini dah ada perubahan ya. Di sini dah boleh bercabang. Dekat sinilah tempat kalau nak naik bot pergi ke Tanjung Dawai. Di sini ayah ambil sikit gitu. Ini ada notis dia tulis berapa-berapa nak pergi ke Tanjung Dawai, pukul berapa. Tapi kawasan ni tidak dibenarkan berkemah, ada notis dah tulis. Opah tunggu lama dekat sini tak ada orang bot pun nak tanya nak pergi ke seberang macam mana. Punyalah Opah kecewanya. Opah ingat nak pergi ke Tanjung Dawai. Hajat tak dapat nak pergi Tanjung Dawai. Tak ada orang pun. Orang bot tu tak ada. Dekat sini pun dah banyak perubahan dah. Sampai sini dia buat ruang pejalan kaki tu. Tempat sudut ambil gambar pun dah ada dekat sini dah. Memang best kat sini dah. Suka apa kat sini ni. Koma tengoklah nampak Tanjung Dawai dari sini Koma. Woi. Opa ingat nak pergi makan ke seberang tak dapat. Alahai. Bila dah nunggu lama, tak ada juga orang bot tu, kami gerak balik lah. Ni lah tapak kemah tadi tu. Kemah banyak dah. Tapi itulah tak ada notis nak sewa dengan siapa ataupun boleh pasang aja ke. Tak tahu macam mana tapak kemah ni. Dia bukan apa ni, walaupun hari ni cuti penghujung tak awak pada kan. Sebab ada macam tu kujuh. Macam ni orang tak mau. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.